Bertemu kembali dalam channel YouTube saya. Video sebelum ni kita dah tukar fork. Dah rendah lah. So hari ni kita nak tukar apa? Jom kita buka dada ni dulu. Kita buka dada ni, skru dua ni je. Satu belakang ni, satu belakang sini. And then boleh tarik dada ni. Kita tengok kat mana keberadaan dia. Kalau buka dada ni kau faham-faham lah saya nak tukar apa. Okay. Dah buka dada ni, senang tarik dia. Kau tarik ke bawah je. Tarik ke bawah. Okay. Ni dia slot in. Okay. Ni dia slot in dia. Okay. So kat mana beradaan dia? Okay, beradaan dia dekat belakang ni. Belakang ni. Hari ni kita nak tukar ECU dia. So nak buka dada ni, kena buka kepuk belah sini. And then kena buka kepuk belah sini. Kepuk belah sini dua skru. Satu skru sini, skru bawah. Buka dia. And then kita boleh buka lah dada ni. 1, 2, 3 skru. 3 skru. 1, 2, 3. Lepas tu buka kepuk sini, buka kepuk sini. Buka skru bawah ni. Okay, jom kita buka. Okay, nak buka kepuk ni senang je. Korang buka skru satu bawah skru ni, satu skru sini. And then saya ajar cara dia. Buka skru ni dulu. Okay, buka skru ni dulu. Okay, satu skru kat bawah. Okay, buka skru bawah ni pula. Okay. Tarik ni belakang ni. Tarik ni dulu. Tarik, dia cabut. Tolak ke depan. Tolak ke depan. Dia cabut. Okay. Dah cabut. Okay. Tu korang buka skru ni. Skru ni pasal ni sama juga lah. Skru ni 1, 2, 3 skru je. Ini kena pakai box 10. Kena pakai box 10 panjang. Box 10 panjang. Buka skru ni. 1, 2. Dalam ni satu lagi. Dah cabut lah. 3. So ada kita boleh cabut lah. Okay. Alright. Kalau letak bawah, ECU dia berada kat sini lah. ECU dia berada kat sini. So ni kita buka ni, skru ni. Skru ni kita buka. So kita boleh access ECU dia. ECU dia pakai getah je. So nanti kita buka balik getah ni. Okay, ni ECU dia. ECU standard. ECU apa saya nak tukar? Sekejap lagi saya tunjuk. Saya tukar ECU Cozy. Cozy ni dia buang cut off sahaja. Dia buang cut off. So saya tak sini balik nanti lah. Cuma kena pakai kabel tight lah nak ikat dia balik. Okay. Jom kita pasang. Saya dah pasang ECU, dah cocok dah. Tapi dia masuk, ini kita start lah. Kita nak start, ada masalah tak? Okay. Alright, start. Okay, tak ada masalah. Okay. Okay, ada gear tadi. Dia lebih daripada RPM. So settle masalah. Kita ikat dia balik. Dia dah ikat lah. Dah tak goyang lah. So saya ikat sini, and then korang boleh pasang balik lah. Pasang balik semua, kemaskan balik, and then boleh test ride. Mana pula skrunya?
Masuk balik skru ni. Okay, dah siap skru ni. Masuk kapuk ni. Kapuk ni masuk atas dulu. Masuk atas dulu, masukkan semua lubang. Masukkan semua lubang dulu. Okey. Cuba tolak ke belakang. Okey, masuk. Cuba tolak ke belakang. Okey, ambil semua lubang. So, baru masukkan yang atas ni. Yang atas ni. Atas ni, tekan ni. Kemudian okey. Tengok sampai korang ada nanti action, baru aku ikat skru. Baru ikat skru. Skru bawah ni. Hati-hati guys, nanti dia terbuka ni. Saya tak beli lagi klip ni, nanti saya beli lah. Okey. Dah siap. Dah. Ngam dah. Cuma hati-hati lah sebab kabel set ni dia selalu terbuka bila high speed. Okay, pergi cari bawa biasa-biasa je. Okay kot. Alright. Nanti saya pasang belah sana. Okay.